Hi guys, welcome to my channel. So, sekarang dah pukul 5.03. So you can see, maaf. Lepas tu, hari ni I nak pergi hiking with Nasrin. Dan sekarang dah lambat sebab kita terbangun lambat. So just, okay, I nak pergi fetch Nasrin first. So let's go guys. Morning peps. So sekarang kita orang dah dekat keluar. Nak gerak sikit lagi nak sampai ke Gunung Lamberts. Sambil Nasrin make up daripada highway guys. Gelap-gelap. So sila kalau nak muar boleh panggil dia. Banyak. Nantikan. Bodoh ni tak boleh dekat. Hello guys. Kita orang dah sampai ke Gunung Lambak. Sekarang dah pukul 7. 7.20. So harap dapat view yang cantik. Apa tu? Suka cerita dimalukan. Kenapa suka cerita pula? Ditutup dah tu. Alah, typo kepat tu. Mana? Kepai. Suka cerita, duka cerita lah. Mana dong suka? Hey guys, so we are now at Gunung Lambak. So we gonna hike Gunung Lambak. Baru naik. Baru penat. So sekarang ni macam sejuk-sejuk, embun. Ada air terjun. Tapi ni macam air yang mengalir. Dah. Bye-bye. Bye-bye. So kita tengoklah berapa lama kita boleh bersemangat. Extreme guys. Penat naik tangga. Sedap dia. Weh, ada lagi. Kita dekat 400 meter. Dia kan hari tu dah kira ekstrim. Tapi ni lagi macam terlampau. Tak tahu kenapa kita mendaki. Kenapa kita mendaki? Dah komen. So hi guys. Kita dah duluan cak awam. Sebab kita orang awam. Oh my god. Korang ada ikan? Ada ikan pansa. So kita orang ada dua jalan. Sebab kita orang awam, jadi kita pilih yang awam. Lepas tu kena lalu terus ni ke? So, kita orang apa-apa je lah. So kadang korang tak menjadi. So korang kita baru dalam, kita tulis itu 1000 meter. Perjalanan kita orang dah 1000 meter. 1 kilometer ke 10? 10. Mana? 1 kilometer? Ya. What a fish. Perjalanan katanya jauh lagi. Aku lagi dekat sini lagi laju. So kita dekat 1000 meter. Saya dah free hair guys. Suruh saya tak menjadi. Saya tak faham berapa panas yang memakai kat. Jadi saya bagi angin kat kepala. Mantap ah. Makeup I still on point. Aku tengok video kita pergi Pulai. Every video kau cakap, yang pasti makeup aku still on point. Guys, so korang, kita orang tadi ada 2 choice tau. Guna lambat 1, guna lambat 2. So kita ambil guna lambat 2. Sebab tu 330 meter. 300,5 meter. And then guna lambat 1 tu 1150 meter. And then kita orang jumpa sideboard 1600 meter. But you look at the road. What the fuck? What is this bro? Baik kalau tak escalator je lah. Ada lift tak? Boleh tak terbang? Weh.
Ingat ke guna pula dah susah dah. This is really extreme. Ya, ni 350 dah extreme atau extreme 150. tengok. Padahal kita ambil laluan awam kot. Belum kita ambil laluan ekstrim. So, nasiblah kita tak belagak ya. Dekat I on point. Okay, so wish us luck. Jumpa di puncak. Kita dah sampai puncak Gunung 2. Puncak. Actually, kita orang nak view different tau. View yang famous tu lah kan. Tapi tak expect pula view ni je. At least somewhere yang macam tu lah. Bateri tak ada pula. Kita orang rest sekejap. Sebab kita orang baru lepas mendaki gunung. Jadi gunung. Tinggi weh. Kalau 300.5 meter pun dah macam tu. Apalagi 1150 meter tu. So, nantikan kita orang pergi mana. Antara kita orang balik ataupun ke gunung sebelah. Okay, tu je. Hai korang, so kita orang nak pergi ke gunung Lambak 1. Puncak gunung lambat 1. Puncak gunung Lambak 1. And then we have, kita orang lalu sini tadi tau, yang jalan macam ekstrim tu. Lepas tu kat sini, sekejap aku tak nampak, ke kaki gunung. Should be kaki gunung bawah ni. Kaki gunung bawah lah kan. Dia ada tulis kat sini. Kaki gunung tu dia akan tembus Kenapa dekat yang kita nampak bahagian saya laluan ekstrim, laluan ke awam tu. gunung sebelah. Dia tunjuk kat bawah. So bawah situ. Dan ada bunyi atas tu. Okay. So macam mana? Nak gamble sini? Gamble kaki gunung? Ataupun ke gunung sebelah? Kita akan turun balik macam tadi. Video macam a little bit extreme lah. Untung. Hai korang. Nas, are you okay? You're good? So sekarang kita berkejap sebab ternampak ada air terjun. It's like a small air terjun. A small waterfall. A mini waterfall. So, kita tak. Besi guys. Kita orang ada jauh lagi perjalanan untuk turun ke bawah. Tak tahu lah jumpa ke tak sambut tu. So, hi guys. Berjaya meneruni puncak Bukit Lambak, daripada puncak Bukit Lambak 2 lah, tapi the height only 400 something meters. The height, tapi the roads for almost like 1160. So kind of like disappointed because kita orang bukan nak pergi kat situ sebenarnya. Kita nak pergi another, tapi macam kita orang sedikit penat. We're gonna do it another time. Next week, Nas. Okay. Next week. Next week if we free lah. Buat tak kerja. We both tak kerja. Ya, kalau kerja kita akan pergi weekend. So wish us luck lah. So sekarang kita nak pergi makan. Papa. Good banget. Bukan. Cakap lagi yang tadi tu. Good banget. Roti. Mi. Terus sekarang kita dekat Peluang Royal Coffee. Lontong. Dan ada kepingan roti. Ada wonton. Ada bun. Sedap ke? Dan ada mi wonton. Stir rice and also coffee ice. So, hello guys. So after kita orang pergi hiking, we're going to apa nama dia? Culture Classic. Cult Classic dekat Jalan Dobi. Ada Jalan Dobi kan? Sebab aku nampak tadi aku google Jalan Dobi. Just dia dah faham.
Tak lah. Korang cari sendiri. Yang penting kita ada photo booth. Hiking outfit. Hiking out. And also bau hiking. Yeah. Fresh daripada Kluang. Ya. So itu saja cerita untuk hari ini. Terima kasih sebab menonton perjalanan saya dan Nasin hari ni nak pergi hiking. Next week we gonna go to Puncak Satu pula. Gunung Rama. Mungkin lah next week. Kalau tak another week. Ya. Yang pasti another day lah, not today. So guys, thank you.